Kalau minggu lepas kita dah berkenalan dengan apa itu kejuruteraan polimer, episod kali ini kita akan lihat dengan lebih mendalam apakah bidang kerjaya dan apakah lagi bidang-bidang lain yang berkaitan dengan polimer. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam ilmu, keikhlasan dan kecemerlangan UNIMED. Bersama lagi dengan saya, Nur Syahizat bin Shuaib, dan dua orang panel kita iaitu Profesor Dr. Hakimah Osman dan juga Dr. Sharifah Nur Akmal Said Mahmud. Masih Dr. Bersama lagi kita dalam episod kali ini. Terus lagi untuk bercakap tentang kejuruteraan polimer. Sebab kita tengok minggu lepas kita dah bercakap Prof, polimer tu apa, rasa dah selesai isu memahamkan tentang polimer itu. Dan sekarang ni kita nak lihat dengan lebih mendalam pada masa hadapan dan juga bagaimana polimer ini untuk dipetakan dalam bidang-bidang yang penting dalam negara kita. Dan tentulah saya rasa ramai di luar sana yang nak tahu tentang peluang kerjaya bila masuk program ni, kerja di mana. Jadi sila tonton sehingga episod ni habis sebab banyak perkara yang kita nak bincangkan. Baik Prof dan juga Doktor, kita teruskan dengan bahas soalan yang pertama. Dia, kalau kita boleh katakan sekarang ni negara kita dipacu oleh pelbagai rancangan Prof. Dan Doktor, rancangan Malaysia, kita ada National New Industry Master Plan kan, NIMP 2030 dan pelbagai perancangan. Dan bidang apa sebenarnya polimer ini kalau dia nak dipetakan kepada bidang-bidang penting dalam negara kita? Silakan Prof. Okey, terima kasih Dr. Syah bertemu kita. Jadi bidang cuma saya sukalah bermula dengan orang kata genre. Baik. Apa pentingnya, apa yang kita belajar, apa yang apply. Kita ada sebenarnya udara, tanah dan air. Betul. Secara genre. Jadi ketiga ni kan memang perlukan satu untuk kata kegunaan bersamalah dan juga penjagaan. Dua benda ni, jaga dan guna. Guna dan jaga, terbalik. Maknanya air, udara dan tanah tu lah. Ya, bila kita guna mestilah kita ada penjagaan dia. Kita ambil yang senang lah, tanah, darat lah. Darat. Okey. Darat, contohnya yang lepas kita cakap tentang EV, kita sentuh baliklah EV. EV ni maksudnya electrical vehicle, kenderaan ataupun elektrik. hybrid atau kereta biasa pun. Baik. Jadi sebenarnya automotif banyak menggunakan polimer. Di dalam penghasilan automotif ni, maksudnya bidang kenderaan ataupun berkaitan dengan kereta lah, automotif lah. Conventional car ataupun EV. Dan macam mana dia nak menjurus ke future? Future demand. Jadi of course tentang advanced material, daripada bahan termaju. Bahan termaju dalam bahasa Inggeris advanced material. Advanced material. Dia masih polymer lah, in this case kita talking about polymer. Baik. Okey, advanced material kalau nak kaitkan dengan halal tujuan negara, memang kita dah selitkan advanced material di bawah apa-apa strategi planning Malaysia lah. Dan diambil oleh salah satu yang saya terlibat adalah MIC di bawah MOSTI. Jadi advanced material halal tuju, sebab MIC ni dia dengan industri kan. Baik. Jadi macam mana kita nak membentuk halal tuju negara, mestilah industri selari dengan juga. Jadi Prof, bahan termaju. advanced material tu kalau Prof boleh sebutkan apa dia namanya ataupun yang Prof terlibat dengan yang tadi Prof sebutkan? Yang tu. Jadi kita ada 4 unsur utama untuk bahan termaju setakat ni dikenal pasti. Satu RE. Okey. RE, okey. RE, satu lagi nitiol. Alright, saya pun first time dengar. Okey. RE pernah dengar. Okey, yang ketiga. Dia berlainan, kata memanglah macam seakan sama RE nitiol, tapi dia bahan berlainan. Boleh syarilah apa dia, kita ke arah tu. Ejaan dia Prof? Kalau Melayunya NITIOL. Nitiol. Okey, nitiol. Yang ketiga apa? Ada 4 tadi. Ketiga grafin. Grafin. Okey, grafin saya rasa ramai orang lebih lunak untuk didengar lah, selalu dengar lah grafin. Grafin RE, RE lah. Yang keempat? Keempat ni agak
baru. Tapi kalau kata public, mereka akan tahu, tengok dari segi orang panggil apa, natural material. Tetapi kita advancekan dia dipanggil selulus. Selulus. Natural maknanya datang daripada sumber-sumber semula jadilah. Natural lah, natural. Advance selulus tu seperti nanoselulus. Dan macam selulus daripada sama ada memang kita tanam sendiri selulus tu untuk jadi advance material. Contohnya kenaf. Kalau kita kenaf kan, kenaf ni kita buat sebagai kalau kita apa panggil tu, bangunan bangunan, even kalau kita untuk pasak dia pun boleh juga kalau di overseas memang meluas dah pakai. Dan juga orang kata apa, board lah. Jadi banyak Prof sebutkan tadi advanced material dan bidang-bidang yang berkaitan. Tadi ada sebut kenaf juga. Kenaf pun dah masuk pertanian lah. Maksudnya kan dah relate kepada pertanian. Kalau dari Dr. Akmal macam mana? Bidang apa lagi yang tambah sikit nanti dia kita yang kalau sumber memang ditanam untuk tu, kita ada satu lagi dipanggil biomass. Bahan terbuang biomass. Baik. Bio. Contohnya kelapa sawit. Jadi yang tu bila proses sebenarnya dia boleh menjadi macam biodiesel. Yang tu energi lah. Cuma dia boleh proses menjadi nanoselulus. Nanoselulus ni sebenarnya nampak macam nak buat apa? Dia adalah bahan untuk hasilkan produk yang lain. Baik. Okey, contohnya nanoselulus untuk kita macam medical kita ambil contohlah bidang perubatan. Okey, tablet. Bukan tablet ni, bukan tablet ni. Tablet ubat. Tablet ubat. Okey. Dia perlukan bahan dipanggil nanoselulus. Yang mana kalau kita skobok yang contoh putih kan, itu perlu dipadatkan menjadi bentuk bulat-bulat atau apa pun bentuk kita nak, itu dipanggil tablet. Tetapi yang mengikatkan tablet tu bagi dia jangan lerai. Kan lerai harap orang faham lah, dia macam pecah. Pecah adalah orang panggil binder. Binder tu pengikat. Pengikatnya adalah nanoselulus tadi. Tengok betul penting. Jadi dia perlukan bahan yang sangat, kalau ikut nampak simple, ubat pun tak. Dia perlu ikat pada tahap tertentu, jangan terlampau strong, jangan terlampau. Yalah, kalau strong masih masuk tak keluar, tak pecah pula dalam badan kan. Itu masuk dalam badan kita, drug delivery pula. Tak sampai pula kan. Tapi Prof tadi sebut dah melintas banyak bidang Prof. Perubatan punya ni. Tadi automotif awal kan. Lepas tu masuk kepada pertanian. Boleh kenaf kan, maknanya biomass, energi, tenaga. Maksudnya polimer ni dia boleh pergi ke mana-mana saja. Kalau Dr. Akmal ada tambahan ke bidang yang Dr. Akmal mungkin nak kongsikan yang polimer boleh masuk. Jadi Prof dah sebut beberapa tadi. Satu, kalau saya yang future lah. Future ni kita nak kepada bahan yang mesra alam. Jadi memang banyak sangat potensi yang untuk polimer ni lah. Untuk satu adalah contoh packaging lah. Sekarang kalau kita tengok memang semua kita kepada beg plastik yang boleh terurai. Kalau macam straw pun, dulu kita pakai straw yang plastik kita kata yang conventional lah. So nanti tak boleh susah dikitar semula. Sekarang kita ke arah yang natural punya plastik. Contoh macam apa? Macam starch ataupun kata mudah dia tepung lah. Daripada tepung kan yang boleh maksudnya terurai lepas ni. Betul. Sebab saya fikir betul juga, sebab plastik yang asalnya plastik ni kalau kita buang dia akan kekal di dalam sampai 1000 tahun. Sampai berapa lama, dalam tempoh yang lama kan di tapak pelupusan sampah. Jadi bila doktor sebut tadi tentang mesra alam tu, kita sebenarnya nak pergi ke bahagian kedua. Iaitu bahagian kedua ni adalah plastik ataupun polimer dalam ekonomi kitaran ataupun sirkular ekonomi ni. Jadi bagaimana polimer ni bila kita mempelajari tentangnya, kita bergerak ke arah kelestarian. Dan kita pun sedia maklum, negara dan juga dunia sendiri bergerak ke arah kelestarian. Kita ada net carbon zero 2050 kan. Dan kita ada, dan negara kita sendiri pun ada plan rendah karbon dan sebagainya. Jadi macam mana? Mungkin mula dengan Prof. Macam mana Prof? Polimer dalam memandu ke arah kelestarian ni macam mana Prof? Kalau di mana dan bagaimana? Kalau kelestarian ni saya nak mulakan dengan isu dululah kan. Sekarang dah nampak okey, single use plastik. Single use plastik bag lah, pakai sekali buang ni. Sampai kita ada polisi
Di bawah MOSTI. Polisi no single use plastik sampai 2025 tak silap saya. Dia ada single use plastik, maknanya plastik yang No single use sekali plastik. guna buang. Betul? Dia ada polisi bangun untuk no more single use plastik. That's why Penang kan dah bukan takat dulu start dengan kena bayar. Sekarang no more single use plastik. If saya tak silap lah. Negeri lain kena bayar. Macam polis pun kena bayar. Dah nampak itu masyarakat dah boleh terima. Okey, tapi banyak lagi isu yang lain melibatkan bahan terguna pada rubber. Dan sarung tangan contohnya, iaitu akan melibatkan kelestarian lah. Jadi yang ni tak boleh dikita semula. Betul. Sebab dia jelah dari segi ikatan dia, proses dia tu tak boleh dijadikan balik getah yang asal. Dia tak boleh cairkan balik, buat baru tak jadilah maksudnya. Jadi yang sekarang, yang setahu saya ke arah circular economy yang agak sukses daripada teknologi Malaysia Rubber Board ataupun Lembaga Getah Malaysia. Dia menggunakan sisa atau serbuk tayar. Serbuk Kenya tayar. yang dah tayar yang telah dikita semula menjadi habuk, kemudian digunakan semula. Proses seterusnya adalah cairkan dan dibuatlah tambah bahan-bahan yang lain menjadikan sebagai menggantikan yang tar jalan raya. Betul. Kalau Dr. Akmal macam mana? Polimer dalam kelestarian, kalau mungkin ada tambahan daripada yang awal Dr. sebut tadi. Apakah yang sesuai? Maknanya polimer yang boleh digerakkan ke arah kelestarian. Sebab kelestari ni benda yang disebut-sebut dalam kebanyakan agenda negara kan, dan juga agenda global. Tentu pelajar-pelajar di luar sana nak tahu bagaimana mereka boleh terlibat dalam kelestarian ini, tapi dalam konteks polimer. Okey, so kalau macam kelestarian, dia ada melibatkan, kita panggil apa tu, research lah kan. Okey, antaranya adalah macam Prof cakap tadi adalah sekarang konsep recycling satunya. Kan, recycling adalah kita semula, contoh plastik apa semua. Jadi yang mana satu lagi yang lain adalah upscaling. Upscaling. Okey, jadi maksudnya kita convert material yang sedia ada tu kepada bahan lain lah kan. Okey, contoh macam kita ada ni botol plastik. So boleh tengok botol plastik air mineral tu di mana-mana kan. Okey, jadi sekarang bila dah di hujung penggunaan itu, kita akan convert kepada benda lain. Contoh seperti apa? Karpet, apa semua tu lah. Itu kita panggil. Dan satu lagi saya rasa yang orang jarang nampak adalah penggunaan aditif, iaitu bahan tambah dalam dalam bahan polimer ni lah. Okey, macam zaman dulu kita menggunakan maybe bahan penambah yang tak lestari ataupun tak selamat untuk mengguna. Contoh paling senang kita tengok dulu yang isu botol susu bayi itulah kan. Dalam BPA. tu ada BPA kan. Ada BPA. Jadi sekarang kita dah beralih kepada bahan tambah yang lebih selamat lah untuk semua orang, untuk masyarakat. Okey, mungkin ada penonton yang nak tahu bahan tambah tu digunakan untuk apa? Maknanya digunakan untuk menambahkan lagi kekuatan ataupun fungsi bahan tersebut lah. Maknanya digunakan, kita panggil dalam bahasa Inggeris additive lah. Ataupun additive. Penambah kan. Sebab saya rasa mungkin ada yang tertanya macam penambah ni tambah apa? Tambah perencah ke apa kan. Okey. Jadi bila kita sebut tentang bidang dan kelestarian tadi, nampak jelas bahawa bidang polimer ni bukan sekadar plastik, bukan sekadar beg plastik kat rumah, dan dia lebih daripada itu. Dan kita nak kaitkan pula dengan sesuatu yang besar, yang agenda yang sering disebut dalam negara kita, iaitu AI, Artificial Intelligence, ataupun dalam bahasa Melayunya kecerdasan buatan. Mungkin ada yang tertanya, Prof, macam mana AI, sebab sekarang ni dalam setiap bidang nak kena ada AI. Kalau AI dalam bidang polimer ni boleh, Prof? Sebab mungkin ada adik-adik kita yang minat AI, tapi minat bahan juga. Adakah ada benda AI yang boleh disesuaikan dengan bidang polimer, Prof? Silakan. Bidang AI meluaslah. Sebab kalau AI sendiri salah satunya prediction lah. Prediction apa Malay? Jangkaan ataupun predict, maknanya kita membuat satu ramalan. Ramalan. Prediction sesuai dengan polimer lah. Disebabkan contoh kita ambil contoh tayar.
Okey. Okey. Dia tukar satu baru tapi boleh di AI, advanced AI lagi. Tayar perlu jangka masa yang panjang dan apa dah, durable. Kan lasak lah. Baik. Cuma dalam menghasilkan satu tayar banyak proses melibatkan kewangan dan sebab sumber kan. Baik. Jadi kalau kata kita campur, kita buat tak jadi, buat lagi tak jadi, itu cara konvensional. Macam mana kita buat sesuatu tayar. Baik. Tapi bila kata kita ada AI kan, kita boleh predict bila yang ini, Baik. bila dengan satu formulasi, bolehkah performance dia pada certain apa kata boleh tahan sampai berapa lama lah. Maksudnya sebelum ni kita buat ujian makmal sahaja. Namun sekarang ni dengan adanya AI dan juga data, kita boleh jangkakan. Okey, tayar ni akan tahan 2 tahun. Especially formulasi yang baru. Sebab penjimatan di situ. Kalau kata kita dah tahu predict awal-awal, bahan apa nak tambah semua. And then akhirnya kita buat physical testing juga. Cuma penjimatan dari segi ramalan awalnya lah. Ya, ramalan Kalau Dr. dalam kurikulum kejuruteraan polimer, adakah ada elemen AI ni di mana-mana dalam 3-4 tahun pembelajaran kejuruteraan polimer tu? Ada tak AI ni diletakkan dalam mana-mana topik ke? Okey, so AI ni ialah benda yang baru kan. So jadi kami pun kira kata dalam proses untuk integrate, masukkan elemen AI ni dalam kurikulum lah. So antaranya adalah kami akan buat memang khusus apa tu, macam pengenalan lah kepada artificial intelligence. Dan kemudian kita ada masukkan jugalah dalam subjek-subjek tertentu seperti macam dalam subjek latex tadilah. So dia macam AI ni kita boleh macam Prof kata tadi, kita boleh predict hasil apa tu produk berdasarkan formulation yang berlainan. Kalau tak sebelum ni kan kita duk try and error. So berapa banyak waste dah kan. So sekarang kita boleh predict. Dan kemudian juga dalam apa tu subjek plastik ataupun processing. Okey, so dalam processing tu AI ni kita boleh gunakan macam untuk predict sesuatu proses tu sebelum ada masalah. Okey, contoh katalah dia tengok okey temperature untuk proses tu dah semakin menurun. So nanti akan menyebabkan defect lah, kerosakan kan dekat produk tu. So nanti AI tu dia akan betulkan balik processing tu siap. Sebab ada mungkin adik-adik kita di luar sana yang berminat dengan dunia AI, tapi adakah bila minat dengan dunia AI nak kena masuk elektronik kan sebab AI kan, tapi nampaknya tidak semestinya. Sebab dalam polimer dan bidang-bidang lain juga AI itu boleh diguna pakai. Dan memang apa yang disebutkan Dr. Akmal tadi, memang ada subjek yang memang integratekan ataupun integrasikan kurikulum tersebut AI masuk ke dalam subjek apa tadi Doktor yang sebut tadi? Dia akan masuk adalah latex tadi. Latex. Dan kemudian inilah plastik, pemprosesan. Jadi akan ada elemen AI tu. Dia sebenarnya elemen ni perlu wajib ditambah sebab keperluan industri. Kalau semua nak tahulah peluang besar sebenarnya kalau ambil polimer, kejuruteraan polimer ni sebab AI dalam polimer masih baru ya. Jadi kalau kata kita pergi industri pun, industri ni tercari-cari orang yang boleh buat. Ya. Ramai orang AI. Kan graduate AI. Cuma bila mereka ni perlukan pemahaman polimer atau bahan. Betul. Maksudnya Prof, kalau sesiapa yang ada polimer dan juga tahu AI, maknanya dia satu kelebihan besar untuk industri. Okay. Bayangkan kalau kata ada 200 lah contoh. 200 company memang buat produk polimer. Dan hampir contohnya saya rasa tak sampai 80% pun yang dah implement AI. So setiap tu perlukan pakar dalam polimer embedded with knowledge in AI. Just imagine sebab rubber dia memang perlukan AI ni. Kalau tak in term of production efficiency lah. Dia akan slow. Baik. Saya rasa satu yang menarik, sebab ramai di luar sana mak ayah yang nak tahu tentang AI ni. Jadi bila kita sebut hari ni, harapnya membuka mata lah. AI itu bukan sekadar dalam komputer, maknanya nak kena ambil program-program berkomputer sahaja, tetapi boleh juga dalam bidang-bidang yang lain. Okey, kita ke soalan yang berikutnya yang saya rasa ramai yang nak tahu, Prof. Yang ni dan Doktor ramai yang nak tahu, iaitu tentang kerjaya. Tadi dah sebut bidang kan. Tadi dah sebut bidang, dah sebut pelbagai jenis jenis-jenis bahan, jenis-jenis bahan polimer. Dan mungkin saya mulakan Dr. Akmal. Di manakah graduan kejuruteraan polimer ni biasanya bekerja?
Okey, jadi soalan cepu mas. Yang ramai yang nak tahu ni sebab kalau tanya saya nak jawab pun susah sebab bidang polimer ni memang kalau alumni tu merata-rata industri ada. Jadi saya bagi contoh sebahagian lah. Okey, satu yang macam yang tengah trendy sekarang adalah semiconductor kan. Okey, jadi kalau boleh tengok graduan kerutaan polimer ni ada dekat industri semiconductor lah. Intel, kemudian kita ada company yang baru iaitu INV New Materials, dia menghasilkan battery separator. Kita ada juga graduan kat situ. Dan juga bidang lain adalah tadi bioperubatan lah. Perubatan ataupun bioperubatan. So jadi boleh tengok dekat company macam kalau ni Bibra. Di Penang memang big company Germany lah. Yang melibatkan diri dalam medical. Dia hasilkan needle and then cap needle tu sendiri. Dan juga bahan-bahan tu sterilization. Jadi itu juga sudah pasti dah dalam dunia perubatan polimer tu di mana-mana kan. Teleflex kan. Macam lah yang Teleflex buat catheters. Just imagine that every hospital perlukan catheter and berapa company perlu sustain kan untuk keluarkan. Apa dia perlu tadi catheter? Catheters tu yang macam selalu kencing. Kalau kita yang itu okey. Dalaman lah. Yang tu orang luar bijak tak apa pasti. Ibu bapa ataupun pelajar sendiri akan tanya, macam mana dengan oil and gas sebab one of the 4 big companies in Malaysia kan. One is the Petronas lah. Orang kata bukan sesuatu yang baru lah, ramai yang tahu boleh join. Boleh join company yang besar-besar ni. Banyak segmen boleh pergi. Sebab Prof, kalau sepaham saya plastik datang daripada oil and gas kan. Crude oil kan, ada crude oil kan. Maksudnya polimer tu sudah pastilah mendapat tempat dalam oil and gas, tapi mungkinlah tidak bukanlah kerja utamanya bukan di pelantar kot. Tapi di sintesis untuk menghasilkan. Prosesi. Panggil chemical group kan. Chemical group jadi ada banyak lah cabang tu sebab ramai kat luar sana yang teringin lah nak masuk oil and gas kan, tapi semuanya akan pergi ke kejuruteraan kimia, kejuruteraan petroleum kan, tanpa mengetahui sebenarnya mereka juga boleh masuk dalam polimer kan. Kalau dari segi usahawanan ada tak Dr. Akmal contoh pelajar-pelajar yang melibatkan diri dalam entrepreneurship? Ada tak yang buat niaga sendiri, buat keusahawanan kalau ada? Maksudnya dua bidang yang polimer tadi lah. Mungkin menggunakan polimer ataupun mungkin yang berkaitan dengan polimer kalau ada? Berkaitan dengan polimer. Okey, kalau yang macam luar bidang tu ada ni lah, maksudnya student tu ada juga yang ni lah dalam bidang macam panggil kafe apa semua lah, ni yang betul-betul luar bidang lah. So yang kalau yang kepada bidang tu ada juga yang kita panggil founder ataupun company yang melibatkan packaging. Sebab kat Malaysia ni memang packaging memang sangat luas kan. Mungkin mereka bukanlah mereka founder, tetapi mereka bekerja dengan syarikat yang usahawan tapi dalam bidang polimer. Maknanya tadi macam doktor sebut yang buat packaging. Packaging itulah. Maknanya memerlukan orang dalam bidang polimer lah kan, memahami. Kalau ingat saya sebagai CEO belum ada lah kan. CEO tu, sebab pergraduan kita pun mungkin ada yang bekerja dengan ataupun banyak yang bukannya menghasilkan ataupun menubuhkan syarikat sendiri, tetapi lebih kepada terlibat dalam usahawan, tetapi bukan dialah sendiri yang menubuhkan lah. Baik-baik. Dari segi bidang-bidang lain Prof, kalau ada Prof masih ingat, Prof dah mengajar lama kan dalam bidang polimer ni, kalau ingat yang alumni 2009 semua yang dah mungkin 15 tahun bekerja tu, mereka di mana Prof? Okey, yang seorang tu yang selalu ikut tepi media sosial saya lah. Dia pun selalu Prof agak selalu di media sosial lah, jadi boleh nama Hakimah Osman. Boleh cari ya. Okey. Yang itu seorang ni yang selalu engage dengan dia. Saya nampak dia pun berjalan selalu kan, pergi kutub utara pun pergi. Dia kerja dengan Intel Tarani Kalau dia boleh tengok nanti saya suruh dia tengok. Tarani ni memang waktu je student kan, tak adalah macam orang kata ke depan menonjol sangat. Tapi konsisten. And never know that now dia pergi merata lah. Jadi Intel means relevant dengan polimer lah di sini. Baik, kita dah pun dengarkan bidang yang terlibat dalam polimer dan juga kerjaya-kerjaya
boleh saya simpulkan bahawa polimer ini bukanlah sekadar bekerja di kilang plastik ataupun bekerja dengan plastik sahaja, sebab polimer bukan sekadar plastik bro, doktor? Dan dia boleh masuk dalam pelbagai bidang-bidang yang lain. Jadi Boleh saya start dengan bahasa tu cek? boleh, okey. Last bro, okey. Okay, AI could ruin the world. Okey. But polymer build the world. Bagainya polymer tu dia build sebab dia apa-apa je perlu buat Perlu bahan. ada polymer. And then AI is dia run the world. We build that. Jadi polimer yang membina dunia itulah, bukan dan AI yang menjalankan. Okay. Dia adalah kata maya lah, tak nampak kan. Jadi satu yang menarik mungkin sebagai perakhiran pada podcast pada hari ini. Semoga dengan episod yang kali ini dan episod yang sebelum ni, semua orang yang menonton, para penonton dapatlah memahami apakah itu kejuruteraan polimer, laluan bidang kerjaya dan bidang-bidang yang berkaitan. Semoga boleh meletakkan kejuruteraan polimer sebagai salah satu hala tuju kerjaya dan juga masa depan anda. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Akmal dan juga Prof. Hakimah atas kesediaan untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Unimed Podcast dan like Facebook rasmi Universiti Malaysia Perlis. Jadi saya Nur Syahizat bin Syuaib, dengan itu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton. Kita jumpa lagi dalam episod yang berikutnya. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.